Assalamualaikum. Selamat petang. Yang aku tak faham sekarang ni, kerja buat kita pasal adik-beradik si gila ni, budak Yusri ni, mara-mara dia. Kita benda kita, pakai baju kita, kerja buat kita. Ada isu pasal tetek tu. Yang ambil rasuah, yang apa benda lepas, apa benda parti, apa benda dalam ni. Hei. Parti ketiga operasi tu. Budak Yusri ni. Yang aku ni tak terbabit dengan aktiviti tangkap parti, apa benda dekat situ. Kan? Yang kutip duit parti, apa benda dekat situ. Muhammad Yusri ni. Anak Tampik ni. Kan? Tapi tiba-tiba bila siasatan tu buat, aku pula nak kena tindakan undang-undang. Kau faham tak kat sini? Ni, Kerajaan Malaysia faham tak ni kat sini? Masa bila pula Yusri ni kerja dekat situ? Pasal dia berjumpa, dia bercakap dengan godong-godong dekat pejabat tu. Yang godong-godong dekat pejabat PGA tu, untuk mengelakkan barang-barang dia, harta benda dia, anak bini dia kena kacau dengan Yusri ni. Kan? Aku anak bini aku dia dengan apa benda adan. Dia colek anak bini aku tau. Tak tahu ke mana. 3 minggu tu aku tak tahu ke mana. Jumpa-jumpa dalam keadaan tak sedar. Kita boleh tanya Pak Mentua tu nanti. Tolong pergi tanyalah Pak Mentua tu. Minta pejabat PMU. PMX. Tolonglah pergi tanya Pak Mentua tu. Yang jak tu tiba-tiba pula jadi bini aku. Jadi macam mana cerita dia? Lagi pening cakap kau.